kebangkitan pertama orang Melayu di Batu Pahat, Johor. Itu perlawanan pertama. Kan? Kenapa perlawanan pertama ni di Batu Pahat? Ada dua sebab. Yang pertamanya, kan kalau sejarah Johor ni dia ada sejarah kisah Sultan Husin. Sultan Husin maknanya yang saya ringkaslah, yang berundur ke Muar, ke Samoa. Kan? Johor Bahru tu diambil oleh Sultan Johor sekarang lah. Jadi bila Sultan Husin tu berundur ke Batu Pahat Muar, jadi panglima-panglima ulama-ulama ni banyak ikut sultan. Jadi pahlawan-pahlawan ni banyak di situ. Banyak di Batu Pahat dengan Muar. Yang keduanya, Sultan Johor waktu tu yang keturunan sekarang ni, dia meletakkan di Batu Pahat tu iaitu JMF, Johor Military Force. Maknanya Johor Military Force ada di Batu Pahat, kawasan dia. Jadi orang Batu Pahat biasa dengan senjata api. Jadi waktu Jepun datang, jadi JMF ni macam dibubarlah di Batu Pahat tu. Tapi orang-orang yang pandai senjata api ada di Batu Pahat. Okey. Jadi ketika orang Cina komunis semakin melampau, kebangkitan pertama di Batu Pahat sebab apa? Pertama, pahlawan-pahlawan dan panglima banyak di situ. Nantinya Panglima Saleh kalau kita pernah dengar kan. Yang keduanya adalah orang yang pandai menggunakan senjata api ada di situ. Itu perlawanan pertama, maknanya orang Melayu bangkit melawan. Bila disebutkan dengan satu kelompok yang paling besar dan umum, Syiah Isna Asyariyah ataupun Syiah Imamiyah, ulama mula berkhilaf di sini. Ulama tu dah jadi pecah dua kelompok, dua pegangan, dua pendapat, dua pandangan. Bila sebut tentang Syiah, imam 12. Jadi sesetengah ulama menyebut kalaulah tahap gulu mereka tu masih kita kata sedang-sedang, tak tahap melampau, mereka masih lagi boleh dikategorikan sebagai mu'tadil. Dan proses takrib perlu berlaku. Proses pendekatan, mengajak dia ke arah akidah yang lebih baik, jalan yang lebih baik, kehidupan yang lebih baik, beragama yang lebih baik. Dan inilah pendekatan yang dipakai oleh kebanyakan ulama-ulama Mesir, terutamanya Syekh Al-Azhar. Antaranya ialah bekas Syekhul Azhar, Syekh Mahmud Shaltut, bekas Mufti Al-Azhar dan bekas Syekhul Azhar, Syekh Nuruddin Ali Jumaat, Syekh Atiyah Saqar, bekas ketua ataupun pengerusi Lajnah Fatwa Mesir. Yang saya duduk Mesir masa tu dia masih hidup lagi, lanidah arwah almarhum, moga Allah merahmati beliau. Begitu juga dengan Syekh Yusuf Al-Qardawi, begitu juga dengan Syekh Ibrahim Bayumi dan ulama-ulama besar di Al-Azhar. Mereka mengambil pendekatan wasatiyah, sederhana, masih ada dalam proses takrib. Baik, ada lagi satu kelompok yang agak ekstrim, yang agak keras, sehingga mengeluarkan kelompok Imam 12 ini keluar daripada jalan dan acuan Islam. Baik, antara yang dipegang oleh kumpulan yang kedua ini ialah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, muridnya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, Syekh Abdullah bin Abdul Wahab, bukan Muhammad bin Abdul Wahab, Syekh Abdullah bin Abdul Wahab, bekas mufti Mekah sendiri Syekh Muhammad bin Ibrahim, Syekh Nasiruddin Albani, mengatakan bahawa Syiah Imam 12 sudah terkeluar daripada acuan Islam. Tetapi pada awal jangan menganggap perkataan dan pendapat ini agak ekstrim. Mereka mengatakan sebenarnya pada hakikat terkeluar daripada jalan dan acuan sekiranya kelompok Imam 12 terlibat dengan 7 benda yang mereka rangkaikan dan sebutkan ini. Dan anda boleh cuba fahami sendiri, dalami sendiri, apakah anda akan anggap selepas ini bila saya sebutkan 7 benda ni, kalau mereka buat dan mana-mana kelompok buat, keluar atau tak. Yang pertama, bila mereka berpandangan dan berpendapat dengan pelbagai perkara dari sudut perkataan dan perbuatan,
cuba merendah-rendahkan, cuba memperlekeh-lekehkan, cuba menghina, cuba mencaci dan memaki sahabat-sahabat Nabi. Kalau hang tak buat ni tak ada masalah. Tapi siapa pun tak boleh mampu nak menahan kemarahan dan amarah bila ada orang caci sahabat Nabi, bila ada orang maki sahabat Nabi. Satu benda. Yang kedua, bila mereka menganggap dan menyokong bahawa sememangnya berlaku pentahrifan Al-Quran, tokok tambah Al-Quran dan menafikan Al-Quran yang ada di tangan umat Islam sekarang ni bukanlah yang sebenar. Sebab ada kelompok Syiah yang menganggap Quran yang ada di tangan kita, Mushaf Osmani, masih tak sempurna. Selepas kewafatan Rasulullah, Jibril masih lagi datang mengunjungi Fatimah dan memberikan wahyu pada Fatimah dan Sayyidina Ali. Sehingga Al-Quran yang dipunyai dan dipegang di tangan mereka 3 kali ganda lebih tebal, lebih besar daripada Quran kita sekarang. Oi, lepas Nabi mati, Jibril wak mari lagi wahyu. Tapi pada Fatimah, pada Ali, bila dikumpul-kumpul-kumpul 3 kali ganda tebal. Kita hari ni hak 30 juzuk ni pun tak berapa habis nak baca. Agak-agak hak 3 kali ganda tebal habis baca ke tak? Sokong atau tak sokong pendapat ini, 2 benda. Yang ketiga, bila mereka menjatuhkan martabat Nabi, merendah-rendahkan martabat Nabi, tang mana? Satu kelompok yang dinamakan Ghulat. Mereka kata dahulu sebenarnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengarahkan Jibril supaya menyampaikan wahyu bukan pada Nabi Muhammad, tetapi pada Sayyidina Ali. Tetapi disebabkan wajah dan rupa Sayyidina Ali hampir-hampir mirip-mirip dengan muka Nabi, jadi Jibril tersilap kona, tersilap bagi dekat Nabi. Jibril jadi tersilap, mana Ali mana Nabi, pi bagi kat Nabi. Sebenarnya hakikat Allah suruh bagi dekat Ali. Dia boleh kata Jibril tersilap. Sebab kesilapan ini, satu lagi hulu pelampauan yang mereka buat, mereka mengkafirkan Jibril. Oh, Jibril pun mereka kafir. Rendah tak jadi martabat Nabi. Hak inilah yang Syekh Islam Ibn Taymiyah, Ibn Qayyim kata boleh keluar kalau ada benda-benda ni. Kalau hang tak buat benda ni, tak ada masalah. Masih dalam sama macam kelompok yang pertama. Sebab tu Syekhul Islam Ibn Taymiyah amat dibenci, amat digeruni oleh kelompok-kelompok Syiah. Baik. Yang keberapa tadi? Yang ketiga. Yang keempat ialah mereka sebenarnya tidak mahu berhujah, tidak mahu berbukti, tidak mahu berdalil dengan hadis-hadis sahih yang diriwayatkan oleh ulama-ulama ahlu sunnah, kecuali mereka hanya akan mengambil riwayat yang selari dan sejalan dengan akidah dan keinginan mereka. Bila buka riwayat hadis, walaupun sahih di sisi ahlu sunnah, ni tak kena dengan kehendak kita, tak kena dengan gaya kita, kita tolak. Tapi ada hadis yang kena dengan gaya, kita boleh terima. Lagu tu ke cara penerimaan perkataan-perkataan mulia daripada Nabi? Rasa hati kita boleh ikut, aku nak beramai, aku nak pakai. Rasa hati kita tak boleh ikut, ni tak boleh pakai. Lagu tu ke? Tu nombor 4. Yang kelima, mereka mempercayai bahawa imam-imam mereka tu maksum, sama seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan rasul-rasul yang lain. Imam tu sampai tahap dimaksumkan oleh mereka. Faham tak apa makna maksum? Terjaga daripada dosa, terjaga daripada lalai, terjaga daripada lupa, terjaga daripada salah sama ada sengaja ataupun tidak sengaja. Tu tahap iman yang diakidahi dan diyakini oleh mereka. Yang keenam, ada sesetengah kelompok dan firqah Syiah ini menganggap bahawa imam-imam mereka tu tak mati, tetapi hilang, hidden, bersembunyi, disembunyikan Allah.
Tapi dia akan kembali semula di akhir zaman sebagai imam Mahdi. Antara yang meyakini akidah ini ialah kelompok Kaisaniyah. Tak pernah dengar, lepas ni kita cerita. Mereka percaya bahawa ada seorang anak Saidina Ali, tapi bukan dengan Fatimah, yang dikenali dengan nama Muhammad Al-Hanafiyah. Yang ni isteri dia nama Haulah dari Bani Hanifah. Sebab dia mak dia tu Bani Hanifah, nama dia Muhammad bin Ali, dia dapat gelaran Muhammad Al-Hanafiyah. Dikatakan hilang di kawasan pergurungan daerah Radwa, kemudian dia akan muncul balik di akhir zaman jadi Imam Mahdi. Ada juga kelompok 12 kata Hasan Askari pun hilang, dia akan keluar balik Hasan Askari ni jadi Imam Mahdi. Kalau kelompok Nusairiyah, di kebanyakan tempat di Syria, Hasan Askari sebelum dia meninggal, dia sembunyikan anak dia dalam sebuah pintu sebuah gua, yang kawan tu seorang saja tahu. Dia tu pun akan keluar mengikut pandangan Nusairiyah di akhir zaman sebagai Imam Mahdi. Macam-macam versi. Dan yang terakhir, mereka berakidah dan mempercayai bahawa imam-imam mereka mengetahui perkara-perkara yang bersifat ghaibiyah. Tahu perkara gaib, apa yang akan berlaku di masa depan, ilmu-ilmu yang tidak dipunyai kononnya oleh ulama-ulama sebelah kita. Agak-agak bila dengar tentang 7 tadi, nak berani kata hak mana, nak duduk sekali dengan kita ke, nak hambat keluar daripada kelompok kita. Dah sahabat pun dia caci, hak kita pun kata tak betul, hingga martabat Rasulullah pun sampai direndahkan dan dihinakan. Kemudian imam pun maksum, hadis sahih pun tak mau pakai, imam pun tahu perkara gaib. Imam-imam akan raja'ah sebagai Mahdi ni, nak duduk sekali lagi ke, nak hambat keluar. Inilah maksud kelompok-kelompok yang kedua, yang diketuai oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah tadi. Benda 7 ni lah yang mereka kata boleh mengeluarkan mereka. Jadi sebab tu saya suruh tunggu dulu. Bukan kata ekstrim sangat, bukan kata gelojoh sangat nak kata orang ni kafir, orang ni terkeluar, tapi sebab benda ni lah. Jadi kalau hak depan tadi wasatiyah tak ada 7 ni, masih boleh ada pendekatan yang kita katakan sebagai takrib. Okey. Satu lagi, kumpulan yang ekstrim ni kata kita masih boleh terima dia dengan syarat gulu dia tak melampau. Kalau dia ada gulu tak melampau, kita masih boleh menerima keislaman dia, tetapi kita klasifikasikan dia, labelkan dia sebagai orang-orang fasik dan ahli-ahli bid'ah. Itu pun masih dalam bersyarat, sekiranya mereka tak memusuhi kita lebih daripada mereka memusuhi Yahudi dan Nasrani. Kita anggap Yahudi musuh, dia anggap Yahudi musuh. Kita anggap Nasrani musuh, dia anggap Nasrani musuh. Tapi kalaulah dia anggap kita ni musuh lebih tinggi daripada Yahudi, dia anggap kita ni musuh lebih tinggi daripada Nasrani, faham? Sebab itu apa yang berlaku di depan mata, isu-isu peperangan-peperangan yang besar dalam lakaran dan pentas sejarah, mereka banyak membantu orang Islam atau mereka lebih bersekongkol dengan orang kafir nak menjatuhkan kerajaan Islam. Kerajaan Baghdad jatuh, apa isu dia? Saya malah nak ceritalah, buka YouTube sejarah kejatuhan Baghdad. Kerajaan Ayubiyah Salahuddin dulu jatuh, sebab apa? Kerajaan Fatimiyah jatuh, sebab apa? Angkara siapa? Di belakang dalang-dalang tersebut. Dan hari ini pun dalam isu Syria, mereka bantu kita atau bantu Assad. Mereka tetap akan bersekongkol, cuba membunuh ahli-ahli Sunni seperti kita. Sepatutnya bunuh siapa? Bunuh Amerika lah, bunuh Rusia lah, bunuh tentera-tentera kafir lah, yang hampir bantai orang-orang Islam, yang hampir bantai orang-orang Sunni. Pasal apa? Maksud ni jelas,
Mereka adalah membawa agenda dendam kesumat kerajaan Parsi mereka yang jatuh beribu tahun dahulu. Baik, kita pergi pada satu step. Selepas era zaman Saidina Ali, kelompok dan firqah Syiah ni berpecah kepada 4 kelompok. 4 kelompok. Yang pertama, yang paling dominan, yang paling besar, yang kita duduk sembang dan bicarakan tadi, iaitu kelompok Syiah Imamiyah. Kenapa mereka dinamakan Syiah Imamiyah? Kerana mereka menjadikan persoalan imamah sebagai perkara pokok, perkara usul dalam agama, perkara pokok dan usul dalam akidah, perkara pokok dan usul dalam soal keyakinan dan kepercayaan. Kalau kita tanya hari ini, apa rukun Islam kita, rukun iman kita, kita jawab ada berapa? 6. Pertama, kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, kepada hari kiamat, kepada qada dan qadar. Tetapi akidah orang-orang Syiah, rukun iman mereka cuma ada 5. Cuma ada 5. Maksud saya 5 ni tak sama antara firqah dengan firqah yang lain. Sekarang kita membahaskan tentang firqah mana? Imamiyah. Mereka ada 5 saja rukun. Yang pertama at-tauhid. Maksudnya mereka juga percaya Allah. Yang kedua al-adalah. Allah mesti bersikap dan bersifat adil. Oh, dia masuk kok tu pula. Percaya pada Allah dah. Kalau kita belajar ilmu tauhid, kita percaya kepada Allah, ba'adil, ba'apa tu sudah termasuk dalam nama-nama dan sifat Allah duduk dalam tu semua. Ni dia pitiun sifat adil tu dalam kerangka perkara pokok dan usul dalam akidah dia. Yang ketiga an-nubuwah. Mereka percaya Nabi, mereka percaya Rasul. Yang keempat al-ma'ad. Mereka juga percaya hari kebangkitan, hari kiamat. Lepas tu yang kelima al-imamah. Yang ni tak ada pada rukun iman kita. Mereka percaya kepada imam-imam. Yang ni yang dimaksudkan, ada jumlah dia berapa orang? 12 orang imam yang mereka anggap maksum dan tahu benda-benda yang bersifat ghaib tadi. Baik, 12 imam mereka itu ialah: pertama, Sayyidina Ali bin Abi Talib. Gelaran dia ialah Al-Murtada. Yang kedua, anak Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan bin Ali, yang digelar Al-Mujtaba. Yang ketiga, adik dia Sayyidina Husain bin Ali, yang digelar Asy-Syahid, cerita di medan Karbala. Yang keempat, anak kepada Sayyidina Husain, Ali Zainal Abidin, yang gelaran dia As-Sajjad. Apa maksud As-Sajjad? Sajjad ni lah, sejadah, sebab dia kuat solat malam. Dia keluar sejadah pun dia, sujud pun dia, banyak sujud, banyak semayang, banyak solat malam. Ali Zainul Abidin. Yang keempat. Yang kelima, anak kepada Ali Zainul Abidin, Muhammad Al-Baqir. Yang keenam, Ja'far As-Sadiq. Yang ketujuh, Musa Al-Kazim. Tapi tak ada kena-mengena dengan Ustaz Kazim, lawak saja tuan. Musa Al-Kazim nombor 7. Nombor 8, Ali Ar-Ridha. Nombor 9, Muhammad Al-Jawad. Nombor 10, Ali Al-Hadi. Nombor 11, Hasan Askari. Nombor 12, Imam Mahdi. Ada siapa tulis? Nak perlu saya ulang ke tak payah ulang? Nak perlu ulang ke tak payah ulang? Tak payah. Okay. Nak ulang? Tak payah. Okey, itulah 12 imam. Malam ni tak payah keluar cerita Atromi, nanti dia jadi lagu lain pula.
Okey, 12 imam. Setahu saya dan seingat pembelajaran saya, Ustaz ada malam ni, saya nak tanyalah Ustaz Tirmizi. Pernah dengar tak mana-mana hadis Nabi Rasulullah mewasiatkan tentang imam 12 ni? Ada jumpa tak mana-mana hadis hak belajar sebelum ni? Tapi kalau hadis berkenaan 12 orang khalifah, pernah dengar tak? Hadis yang jelas di sisi kita, Rasulullah mengisyaratkan 12 orang khalifah, bukan 12 orang imam. Khalifah itu adalah semua daripada keturunan Quraisy. Imam di sisi Syiah, khalifah di sisi kita. Ini hanya pandangan ulama yang saya temui dalam beberapa riwayat, tapi bukan seorang, banyak ulama dia cuba menamakan 12 orang khalifah ni. Jadi malam ni saya nak sebut, benda ni tak pasti dengan jelas, tapi ada ulama sebut ni mungkin penamaan dan agakkan mereka terhadap 12 orang khalifah. Sebab Nabi sebut 12 tanpa disertakan nama. Yang pertama ialah khalifah yang pertama lah lepas Nabi, siapa? Sayyidina Abu Bakar. Yang kedua Sayyidina Umar. Yang ketiga Sayyidina Utsman. Yang keempat Sayyidina Ali. Yang kelima Hasan dengan Husain. Siapa yang pernah menjawat jawatan khalifah walaupun sekejap? Sayyidina Hasan nombor 5. Yang keenam, lepas Hasan siapa yang naik jawatan khalifah dalam sejarah Islam? Lepas Hasan jatuh tu, siapa naik? Muawiyah. Nombor 6 Muawiyah bin Abi Sufyan. Nombor 7 sezaman juga, tapi dia ni adalah seorang lelaki yang pertama kali dilahirkan bayi di Madinah selepas hijrah Nabi. Waktu nak hijrah tu mak dia mengandungkan dia, berjalan dalam keadaan sarak. Dialah bayi pertama yang lahir di bumi Madinah. Siapa dia? Abdullah bin Az-Zubair, anak kepada Zubair bin Al-Awwam dan kakak ipar Nabi Asma. Abdullah bin Az-Zubair. Ramai orang-orang Islam yang bai'ah dia di kawasan Hijaz dan kawasan Mekah. Yang satu lagi ada khalifah, jadi bergaduh pula satu lagi perang Islam. Abdullah bin Az-Zubair jatuh nombor 7. Nombor 8 keturunan Sayyidina Umar, hak nombor 2. Tapi cicit-cicit dia ni soleh, iaitu Umar bin Abdul Aziz. Yang ke-9 seorang tokoh, personaliti yang menawan kota Konstantinopel, Sultan Muhammad Al-Fatih. Yang ke-10 pemegang panji hitam. Siapa? Syuaib bin Saleh At-Tamimi. Nombor 11 Imam Mahdi. Tadi 12 Imam Mahdi. Nombor 12 siapa? Khalifah terakhir sebelum manusia-manusia disesatkan oleh Allah, iaitu Al-Qahtani. Al-Qahtani. Baik, pernah dengar tak? Pernah dengar? Okey, itulah antara pendapat ulama ni. Tak jelas dan tak pasti. Tapi ada periwayatan daripada beberapa orang ulama menamakan 12 orang tokoh-tokoh dan figure tadi. Okey. Selain daripada imamiyah ni, kita nak sebut satu benda. Ada seorang doktor dulu di Mesir. Saya tak tahu apa aliran dia, apa mazhab dia, tapi nama dia Dr. Majdi Wahabih Asy-Syafi'i. Jadi dia mendatangkan beberapa ayat Quran, seolah-olah ayat ni dalam kajian dia kita nampak nak menyokong aliran Syiah, tapi kita tak pasti. Kita berlapang dada, kita husnuzon, dia tu kita tak tahu belah mana. Cuma dalil-dalil yang dia capai dalam pencarian beberapa siri kod-kod ayat dalam Al-Quran lebih memihak kepada golongan Syiah. Antaranya ialah dia cari lafaz-lafaz kalimah dan perkataan imam. Rupa-rupanya dalam Quran ni kalimah dan lafaz imam memang jumlah dia ada 12. Syiah pun kata, tengok betul dah, imam kami tu 12. Allah sebut dalam Quran imam pun 12 kali. Kebetulan ke, hak sungguh ke, wallahu alam.
Yang kedua, dia datangkan cerita tentang kalimah ismah ataupun maksum. Ismah dan maksum. Jadi ismah dan maksum ni 12 orang imam, tapi dia tambah dengan anak Nabi Sayyidatina Fatimah jadi 13. Dia nak suruh jadi juga 13 sebab kalimah ismah dengan maksum ada jumlah dia 13 kali. Jadi campur dengan fitnah pula dah. Fatimah dengan 12 imam, tengok. Maksum pun sebut 13 kali. Kemudian dia cari ayat ahlul kisah. Kan ada hadis Nabi ahlul kisah, Nabi menyelubungi ahli keluarga Fatimah dengan Ali. Dalam selubung tu ada Rasulullah, ada Ali, ada Fatimah, ada Hasan, ada Husain. Bila cari kalimah al-kisah tu ada 5 kali. Oh, kebetulan 5 orang. Oh, nak tala ke dia semua. Nampak happy lah dia dah. Kemudian tengok dalam ayat yang kita selalu baca dalam tahlil tu. Yuridullahu liyuzhiba ankum, dia cek ayat tu ada 47 huruf. Rupa-rupanya 47 huruf tu dari imam pertama sampai imam 12 tu cukup 47 huruf. Lagilah dia happy dah. Nak kata kebetulan ke saja dia nak cari-cari, wallahu alam. Tapi ni satu kajian, nama doktor saya dah sebutkan tadi, Dr. Majdi Wahabih Asy-Syafi'i. Baik. Nama kedua, selain daripada Imamiyah, kalau dengar nama kumpulan ni nama Rafidah, bukan grup lain tu, grup yang sama. Dia ada 3 nama Imamiyah ni. Imamiyah, Rafidah. Rafidah maksud tolak dan ingkar. Dia tolak siapa, dia ingkar siapa, sebab mereka menolak dan mengingkari kekhalifahan Sayyidina Abu Bakar, menolak dan mengingkari kekhalifahan Sayyidina Umar, menolak dan mengingkari kekhalifahan Sayyidina Utsman. Sebab tu nama dia Rafidah. Satu lagi nama dia Isna Asyariyah. Imam 12, nama-nama kita sebut tadi. Sebab imam yang mereka yakini maksum tadi ada 12 orang. Tapi kalau kita susur galur balik, siapa yang bunuh Sayyidina Husain? Siapa yang bunuh Husain? Siapa yang bunuh Husain? Siapa yang bunuh Husain di Karbala? Sini jadi cerita panjang lagi. Sama ada kita nak tuduh Yazid ataupun kita nak tuduh Syiah. Hakikatnya Amr bin Al-As sudah menyatakan dengan jelas Yazid tidak berada di Syam pada waktu tersebut. Faham tak? Yazid tak ada di Syam. Tapi sebenarnya antara siapa? Antara kelompok gulu-gulu Syiah sebenarnya. Lama kelamaan selepas membunuh Sayyidina Husain, dia ambil kuda Sayyidina Husain. Dia ambil kuda Sayyidina Husain, kuda tu kuda Nabi. Nabi hadiah dekat Sayyidina Husain, dia tukar nama. Dia ambil kuda tu, dia berasa menyesal. Mereka panggil Sayyidina Husain ke bumi mereka, tapi mereka mengkhianati janji, bunuh dia. Lalu akibat penyesalan tadi, dia ambil pedang dia sambil tunggang unta, akibatnya tu sampai hari ni lah duk tu. Hak tahap teruk pisau, hak tahap teruk besi, hak tahap teruk dawai. Kita hari ni lagu tu sajalah dah. Baik, kalau kita tengok, mereka sanggup merayakan hari kesedihan Karbala sampai meluka-lukakan, sampai keluar darah, sampai tahan sakit. Satu perkara saja pelik bila kita tengok. Hari perayaan tersebut di mana ulama-ulama besar mereka yang bersebam besar dan berjubah tadi. Ulama duduk lagu ni juga ke? Ulama duduk dalam kemah, duduk isap shisha, duduk minum teh, duduk gelap. Ulama duduk mana? Duduk sekali dengan depa ke duduk dalam kemah? Nampak tak ketololan? Kalau kita hari ni Tok Imam, Ustaz Tirmizi, Ustaz, patut bila kita nak cerita buat amal ibadat, kena semayang sunat, kena puasa sunat, siapa yang kena tunjuk lebih? Tok Imam lah kena tunjuk lebih, Tok Bilal kena tunjuk lebih, Ustaz kena tunjuk lebih, orang lain ikut. Patut kalau anak buah berdarah lagu tu, Tok Imam dia confirm masuk ICU patutnya. Tak kalau nak tunjuk hak betul.
Oi, anak buah aku sampai luka, aku ni imam dia, mesti ICU ke CCU. Tapi duk gelap, duk minum teh. Siapa diperbodohkan sekarang? Siapa diperkudakan sekarang? Alasan apa? Imam kita maksum. Tahap maksum dia ada sampai satu firqah, tai imam pun ambil dilesek-lesek kat badan sebab suci dan maksum. Ada sahabat dulu ambil tak najis Nabi, lumuk kat badan? Takat darah je kan ustaz kan? Dalam sejarah tak ada lagi intai-intai Nabi buang air besar ke pergi ambil najis Nabi, semata-mata nak ambil tabarruk, lumuk-lumuk najis Nabi kat badan, tak ada. Tu Syiah Imamiyah dengan 3 nama, Imamiyah, Rafidah dan Isna Asyariyah. Baik, sebenarnya kelompok ni pecah kepada 15 firqah. Perlu saya sebut ke? Tak payah. Okey, hang nak tulis ready. 15 firqah tersebut, yang pertama Muhammadiyah. Yang kedua Bakiriyah. Bakiriyah tu kelompok hak Muhammad Al-Bakir nombor 5 tu lah. Dia ada satu kelompok kecil lain nama Bakiriyah. Yang ketiga Nawusiyah. Yang keempat Syumaitiyah. Yang kelima Ammariyah. Ain mim alif ra ya ta marbutah. Ammariyah. Yang keenam Ismailiyah. Ada kelompok Syiah nama Ismailiyah antara tokoh terkenal hak penganut mazhab Syiah Ismailiyah ni siapa? Ahli filosof terkenal. Al-Qanun Fittib kitab dia. Siapa? Ibnu Sina tu Syiah Ismailiyah. Walaupun demikian dia hormat Nabi. Ada satu kisah pasal Ibnu Sina. Dia ni ada seorang pembantu. Dia kan hebat Ibnu Sina ni, dapat menguasai beberapa puluh bahasa. Satu hari di waktu musim sejuk, azan berkumandang di masjid. Tiba-tiba dia suruh pembantu dia tadi pi ambil ketui-ketui ais di luar, masukkan, letak dekat dengan api biar ayat tu cayak, nak ambil wudu. Apa kata pembantu dia? Dia kata tak payah dah ambil wudu, tak payah dah semayang. Kamu lebih hebat daripada Nabi kita Muhammad. Nabi kita berapa bahasa saja, kamu berpuluh bahasa. Nabi kita tak ada ilmu perubatan.